titik terendah saya dalam melalui proses pemulihan, rawatan pemulihan. Titik terendah ketika mana mak ayah saya disalahkan. Saya tak rasa malu apa, tak rasa. Tapi yang saya rasa berat, Habib, adalah ketika mana ayah saya dan mak saya dihadapkan benda yang diorang tak buat. Maksudnya diorang tak pernah ajar saya untuk isap batu. Betul. Diorang tak pernah ajar saya untuk isap dadah. Betul. Diorang tak pernah ajar saya untuk buruk akhlak. Betul. Diorang tak pernah ajar saya. Betul. Tapi saya sendiri yang pilih jalan tu. Betul. Saya sendiri yang pilih jalan tu. Tapi mak ayah yang tanggung. Saya rasa down, Habib, dalam dalam nak proses pemulihan. Sebab apa? Sebab saya yang berlawan dalam akal masa tu. Kalau aku terus berhenti pun, dia orang terus bercakap tentang mak ayah aku pasal benda ni dah jadi. Dia orang akan terus bercakap pasal benda dah jadi. Kalau aku berhenti pun tak mengubah benda yang dah jadi. Itu yang dia lawan dalam fikiran, dalam akal, dalam minda main macam tu. Itu titik terendah saya ketika mana mak ayah dicaci, ditohmah, difitnah.